Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia podcast Sudut Pandang. Terima kasih kerana terus bersama kami dalam episod yang kedua bagi siri yang kedua, yang mana dalam podcast ini kita akan membawakan anda dengan lebih dekat berkenaan dengan warga Politeknik Mukah. Hari ini kita akan menyentuh satu topik yang sangat penting dan relevan, terutama kepada pelajar yang bercita-cita untuk menjadi usahawan muda. Ya, kita akan berbicara tentang keusahawanan pelajar. Satu bidang yang bukan sahaja memberi peluang pada pelajar untuk menjana pendapatan, tetapi juga untuk membentuk pemikiran berdaya saing, berani mencuba dan mampu menyelesaikan masalah dunia yang sebenar. Dan untuk itu, kita amat berbesar hati kerana bersama kita pada hari ini ialah individu yang memainkan peranan penting dalam mencetus semangat keusahawanan dalam kalangan pelajar Politeknik Mukah. Dipersilakan memperkenalkan Ketua Unit Keusahawanan Politeknik Mukah, Encik Johari Kusai. Selamat datang bos ke podcast Sudut Pandang. Okey, terima kasih Encik Syakir. Okey ke? Okey, Ustaz. Macam biasa. Okey. So, tanpa berlengah lagi, kita teruskan segmen pertama. Dalam segmen ini kita akan mengenali dengan lebih mendalam siapa, apa, bagaimana dan segalanya lah berkenaan dengan tetamu podcast kita. Mungkin Cik Jo boleh beri sedikit pengenalan macam Cik Jo lah kan. Johari ni familiar dengan panggilan Cik Jo, Sejo. Kalau dekat Politeknik Mukah dia cakap je Sejo, dah kenal dah. Bos keusahawanan. So mungkin Sejo, Cik Jo boleh terangkan sedikit lah, kenalkan diri sikit kepada para pendengar kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. First kali saya nak berterima kasih kepada podcast Sudut Pandang Politeknik Mukah kerana sudi berjumpa saya untuk bagi sudut pandang saya tentang Politeknik Mukah, terutamanya dalam bidang keusahawanan. Nama saya adalah Johari bin Kusai dan saya merupakan pensyarah dari Jabatan Kejuruteraan Awam dan memegang tapuk kepimpinan sebagai Ketua Unit Keusahawanan Politeknik Mukah. Dan saya merupakan anak jati Mukah dan saya berasal dari satu pulau terpencil di Mukah iaitu Pulau Beruit, dan jarak dia dalam lebih kurang 100 kilo dari Mukah lah, 40 kilo dari Mukah. Kalau dekat Sarawak ni, kalau orang sebut dalam satu bahagian tu macam satu negeri dekat sebenarnya. Ya, betul. Betul. So, saya memang kalau dari sudut keusahawanan ni, saya memegang unit keusahawanan bermula dari tahun 2021. Okey. Dan dari situlah saya start buat banyak program pasal keusahawanan. Okay, so kalau dari segi keusahawanan sebagai Ketua Unit 2021, jadi kalau bidang keusahawanan tu sendiri bila Cik Jo start? Okey, kalau dari bidang keusahawanan tu, kalau kita dari kecil pun ada juga. Memang dari kecil memang kita berjual bahan kampung kan. Oh, okay. Memang berjual kuih, berjual apa. Kemudian masa memang ada juga masuk program keusahawanan, tapi pada masa tu kita kan ambil beasiswa. So bila ambil beasiswa ni, dia arah kejaya tu kita dah nampak dah. So kita akan pergi ke arah pengajar Tibet. So kita ambil bidang keusahawanan tu sebagai satu salah satu benda yang kita buat untuk mengisi masa lapang. Masa itulah sebab kita dah ada arah kejayaan yang kita nak, tapi keusahawanan itu sebagai salah satu ni je lah, untuk kadang-kadang masa belajar kita perlukan duit, kita buat keusahawanan. Macam-macam printing buat, jualan ke bilik-bilik beka buat, ke masa belajar dulu. So bila masuk ke dalam Politeknik, rasanya start keusahawanan diwujudkannya ni pada tahun 2016-17 macam tu. Okay. Start tu lah kita mula terlibat dengan keusahawanan. So macam-macam program buat dengan keusahawanan. Dan dari situlah saya sendirilah dia serap terus masuk sebagai Ketua Unit Keusahawanan. Okay. So sampai sekarang masih lagi. Okay, so kita patah balik sikit. So Cik Jo masuk Politeknik ni pada tahun bila? Bila start kerjaya sebagai pensyarah di Politeknik? Saya mula-mula masuk Politeknik pada tahun 2007 bulan 3. 1 bulan 3 tahun 2007, selepas 2 tahun Politeknik adalah yang terbukan. Okay.
masa tu tak jangka pun dapat pergi ke Politeknik Muka. Okey, sebab targetnya memang terus ke Semenanjung lah. Sebab masa tu ramai kawan yang posting dekat Semenanjung. So dihantar ke tempat asal terus. Alhamdulillah rezeki pun. Dan sampai sekarang lah rasanya pension dekat. Ada plan nak keluar ke Semenanjung ke tak ada? Setakat ni tak ada, cuma kalau keperluan, maksudnya kalau perkhidmatan diperlukan di tempat lain, insyaAllah tak ada masalah. Okay, so orang HQ boleh tengok lah Cik Jo ni. Okay, so dari segi apa sebenarnya, apa perkara yang sebenarnya mendorong Cik Jo untuk aktif dalam pembangunan keusahawanan Kota Gajah? Okay, kalau ikutkan apa yang mendorong tu sebab bila kita sebut pasal keusahawanan ni, sebenarnya kita nak pelajar kita tu dapat cari peluang. Sebab kita sebut keusahawanan ni adalah peluang. So kita nak pelajar kita dapat mencari peluang dekat luar, bukan saja dia dekat Politeknik Muka contoh dia ambil sebagai kita awam. So dia lebih banyak kepada teknikal. Tapi bila dia keluar, kadang-kadang teknikal tu persaingan dekat luar tu tinggi. Okay? So jadi salah satu skill yang pelajar perlu ada adalah mencari peluang untuk survive. So keusahawanan adalah salah satu peluang untuk pelajar survive dekat luar. So saya rasa pelajar kita memang perlu didedahkan pada keusahawanan, dan itu adalah pendorong saya untuk bergiat aktif dalam keusahawanan dekat Politeknik Muka. Okay, nice Jo. Okay, so bila kita cakap pasal keusahawanan, usahawan dan sebagainya kan, satu konsep yang kita perlu tahu apa yang dimasukkan dengan usahawanan. Kalau dari segi Cik Jo pula, apakah takrifan ataupun maksud keusahawanan? Okay. Pada saya maksud keusahawanan tu lebih kepada macam saya cakap tadi lah, lebih kepada peluang. So kita nampak peluang tu, dari situ wujudnya idea untuk keusahawanan. Okay, semalam Syakir saya ada tengok satu cerita dalam Netflix. Okay. Kalau penonton tengok cerita tu memang rasa memang best cerita tu. Nama cerita tu Mad Unicorn, tapi saya baru tengok episod 1 pun saya dah rasa memang relevan dengan keusahawanan. So sebab dia cari peluang, apa-apa pun dia akan cari peluang untuk buat bisnes baru. So dia akan fikir, okay, contoh saya dulu mula-mula kerja dekat Politeknik. Okay, mula-mula saya nampak satu peluang dekat kampung saya, iaitu pemasaran produk dekat kampung. Macam mana nak buat produk tu keluar. Okay. Masa tu jalan dekat kampung agak susah. Okay, dan lambakan produk dekat kampung masa tinggi, terutamanya kelapa tua. Masa tu lah Banyak produk kat kampung tu lah, tapi banyak produk boleh dia keluarkan. dia keluar pun sebab jalan ke kampung tu jalan laut dulu. So bila jalan laut nak bawa produk tu keluar susah. Okay, so jalan ladang masa tu highlight je boleh lah. Jalan dia agak teruk lah. Dan saya ambil inisiatif untuk meninggalkan cita-cita saya untuk beli kereta yang agak hebat lah. Macam kereta sedan yang mahal-mahal. Tapi saya beli Hilux supaya saya boleh balik kampung dan bantu orang kampung untuk jual produk. Okay, so saya nampak peluang tu bila saya pergi ke Mukah ni. Dekat Mukah ni memang banyak perlukan kelapa. Terutamanya produk-produk macam buat sagu, okay, terbaloi, semua perlukan kelapa tua. Dan bila saya bersembang dengan usahawan-usahawan tu, dia kata susah nak dapat kelapa tua, tapi dekat kampung banyak. So saya ambil dari kampung, jual dekat dia orang. Itu maksudnya peluang. So daripada peluang tu lah, kalau usahawan lah, daripada peluang tu lah dia membina jati diri dia, berani untuk menyahut cabaran dan berani untuk mengambil kegagalan. Risiko dia. So contohnya dia punya bisnes tu tak berjaya, apa dia akan buat lepas tu? So daripada peluang kepada berani gagal kepada membina keyakinan diri. So bila dia dah berada dalam keusahawanan, dia jumpa orang-orang yang terlibat dalam keusahawanan, dia akan membina keyakinan diri dia. Sebab kalau dekat luar sebenarnya banyak pusat-pusat keusahawanan macam Dewan Usaha Bumi Putera, dia banyak sangat membantu usahawan-usahawan. So bila dia keluar, dia bercampur dengan geng usahawan, dia akan rasa lebih yakin.
Orang asing itu networking, itu sebenarnya keusahawanan pada saya. Terpakai Jo. Okey. So Cik Jo berada di unit keusahawanan dari tahun 2021. Kalau ikutkan dari tahun 2016 dah ada lah terhadap dalam itulah. Cuma start 2021 tu jadi ketua unit. Okey, so lama juga dah. Lama juga lama. So okey, mungkin boleh terangkan sikit lah, mungkin share sikit berkenaan dengan apa actually fungsi dan juga peranan unit keusahawanan ni di Politeknik. Okey, kalau kita tengok fungsi unit keusahawanan di Politeknik Mekah ni, kita sebenarnya dekat unit keusahawanan, kita mendorong pelajar untuk jadi usahawan. Okey, maksudnya kita tak nak dia jadi usahawan, cuma kita bagi dia minat untuk jadi usahawan. Okey, apa yang saya maksudkan adalah kita tak jadikan dia usahawan masa belajar. Kita terap minat dulu. Kalau kita tulis, okey awak jadi usahawan, mungkin dia belum ada minat, sekejap. Okey, jadi kita buat program, kita terap minat di dalam usahawan supaya bila dia keluar nanti, dia boleh jadi usahawan yang jaya. Okey, kita bagi dorongan, kita bagi peluang pada belajar dengan adanya fasiliti-fasiliti yang kita ada. Okey, terutamanya kita ada pusat latihan keusahawanan dekat Politeknik Mekah dan kita ada pusat inkubator dekat Politeknik Mekah. So kalau sekarang ni kita dah ada banyak inkubator untuk melatih pelajar, dan dekat pusat latihan tu kita ada banyak buat program untuk pelajar-pelajar Politeknik Mekah. So kita latih dia orang untuk minat bidang keusahawanan. Okay, bagi dorongan lah. Dorongan maksudnya ialah kalau kita dah kata tadi, macam Cik Jo kata, kita ada berani dari segi kegagalan dan sebagainya. So basically kalau di Politeknik Mekah macam ni, kalau pelajar belajar ni katakan di inkubator, adakah mereka dibenarkan untuk gagal dalam perniagaan? Okay, kalau dekat inkubator, kita sebut keusahawanan lah. Keusahawanan memang akan ada pasang surut, akan ada kegagalan, tapi benda tu selagi dia dalam Politeknik Mekah, kita akan bimbing. Okay, kita akan bagi galakan. So kalau gagal sekali, tak boleh gagal selamanya. Okay, so contohlah bagi suggestion nak buka satu kedai. Okay, so kita bagi galakan, boleh, tak ada masalah. Kita bagi tempat dia buat apa semua, tiba-tiba sale dia tak berapa. So dari situ kita bawa dia macam ada menti. So kita bagi galakan. So kita tengok apa kelemahan, apa kekurangan, apa dari segi mana yang dia lemah. So contoh dari segi pemasaran produk. So kita ajar dia macam mana nak buat pemasaran produk. Kita buat program macam mana nak buat pemasaran produk. Kita buat program macam mana nak levelkan semula produk. Okay, so dari segi kegagalan tu rasanya memang kita akan bantu dia sampai dia berjaya, insyaAllah. Maksudnya ni kawal lah kan. Kita balik tu kawal. Kita bimbing lah. Maksudnya unit keusahawanan akan bimbing pelajar. Ya, sebab kita ada penyelas keusahawanan di setiap jabatan, kita ada penyelas keusahawanan. Dan penyelas keusahawanan ni orang yang bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Orang yang memang mahir dalam bidang keusahawanan, dia orang pun akan membantu juga. Okay. So basically memang kita nampak kalau contoh perniagaan ni salah satu item dalam keusahawanan, kita kena berani mengambil risiko. Tapi risiko kegagalan, risiko rugi dan sebagainya. Tapi risiko itu kebiasaannya sepatutnya bukanlah risiko yang bodoh-bodoh lah. Maksudnya bukannya membabi buta contoh kan. Dia perlu dikawal. Jadi inilah hadirnya unit keusahawanan. Risiko tersebut dikawal dengan bimbingan daripada tim unit keusahawanan. Okay, nice. Okay, so maksudnya kalau contoh pelajar-pelajar ni nak dapatkan bimbingan ataupun buat aktiviti ni, dia ada orang-orang tertentu ke ataupun semua pelajar diberi peluang sama? Kalau dekat Politeknik Mekah, kita akan bagi peluang kepada semua pelajar. Semua pelajar. Siapa yang nak join, nak mencuba, boleh datang teknik keusahawanan Politeknik Mekah. Okay, kita akan bagi bimbingan. Sebab kadang-kadang pelajar ni dia takut. Okay, dia takut nak mencuba, dia tak tahu apa dia nak dekat. Kalau contoh kita sekarang ni kita ada buat bazar siswa ambagan Encik Syakir kan. Syakir yang lebih harap program tu. Bazar siswa, kita bagi peluang kepada pelajar untuk berniaga. Siapa nak berniaga, boleh. Dan apa yang saya bagi tahu kepada pelajar ni, sebab kita bagi taklimat setiap kali minggu inspirasi siswa, bisa satu kita bagi taklimat keusahawanan.
So apa yang saya bagi tahu pada pelajar, kalau anda sebagai seorang pelajar, nak buat produk sendiri tu agak mustahil. So cara kita nak menambah pendapatan masa dalam kampus ni, kita ambil produk orang, kita jual. So kalau kita tengok dekat bazar siswa tu, tak ramai pun yang buat produk sendiri. Ada yang jual produk dia ambil dari orang luar. Tapi contohlah Kopok Leko. Kopok Leko dia ambil dari Oya. Ambil dari Oya, dia goreng, dia jual. So tu adalah produk orang, dia just goreng dan jual. So pendapatan semua dia. Sama juga macam hari tu ada yang jual laksa. Dia ambil dari orang luar buat laksa, dia tempah, dia jual. So keuntungan semua dia orang punya. Tu adalah salah satu cara pelajar untuk berbisnes lah. Sebab kalau memang agak mustahil untuk dia orang buat produk. Sebab masih dia untuk belajar apa semua. Tapi kita nak latih minat dia berniaga tu cara dia. Sebab tu kadang-kadang bila saya duduk bersama dengan pelajar, boleh cuba bincang dengan pensyarah ke apa, sekiranya dia orang ada produk untuk dijual. Contohnya ada pensyarah yang buat kuih. Kita orang boleh ambil kuih dan jual. So peluang tu memang ada kepada semua pelajar. So sama ada dia nampak peluang ataupun tak nampak peluang. Dan kita bagi taklimat kepada pelajar semester 1 setiap semester. Macam mana nak join ni keusahawanan, macam mana nak berniaga. Dan kalau ikutkan dekat Politeknik Mukah, dia ada subjek keusahawanan. So dalam subjek keusahawanan tu pun memang diterapkan nilai-nilai keusahawanan kepada pelajar. So maksudnya dari segi pendedahan, bimbingan tu sentiasa ditawarkan kepada pelajar. Bersama ada pelajar nak atau tak nak sajalah. Siapa yang berani, siapa yang bijak mengambil peluang, dia akan memang dapat. Orang mudah sih. So bila cakap pasal keusahawanan ni kan, kita bagi peluang dan sebagainya. Tapi kenapa Cik Jo, kenapa agaknya sikap keusahawanan ni penting dan merupakan salah satu yang perlu diterapkan di dalam diri pelajar? Untuk sikap keusahawanan tu, sangat-sangat penting. Sebab bila kita tengok bila pelajar keluar nanti, cabaran dunia dekat luar tu dah terlalu berbeza. Bukan masa zaman kita dulu. Zaman kita dulu, contoh bidang kejuruteraan, banyak peluang kerja bidang kejuruteraan. Bidang mechanical, electrical, bidang hospitality, banyak peluang kerja. Tapi sekarang saingan dia sangat-sangat tinggi. So bila pelajar keluar nanti, dia perlu survive dekat luar. Cara dia nak survive ni bergantung dengan apa yang dia dapat daripada dalam institusi yang dia belajar. So contohnya bila dia belajar dekat Politeknik Mukah, bila dia terap hanya pada digital ataupun technical, dia akan mengharapkan benda tu saja. Tapi bila kita terapkan minat dia kepada keusahawanan, mungkin dia boleh ambil inisiatif lain untuk cari peluang apa yang ada dekat luar. Jadi nilai itu sangat-sangat perlu kepada pelajar masa sekarang. So kalau kita tengok pun, ibu bapa pun memang mengalahkan anak-anak dia terlibat keusahawanan. Dia ada skill, ada pula keusahawanan tu jadi satu nilai tambah. Kepentingannya. So kalau kita tengok bidang keusahawanan ni, saya ingat banyak aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan kan. Mungkin boleh Cik Jo, macam Cik Jo bandingkan tadi sebelum ni ada dari segi bimbingan dan sebagainya. Mungkin Cik Jo boleh terangkan sedikit apakah contoh-contoh, adakah kekhususan program-program yang kita berikan kepada pelajar? Untuk program-program yang kita jalankan kepada pelajar dan Politeknik Mukah sebenarnya banyak. Terutamanya untuk pelajar-pelajar yang terlibat dengan keusahawanan, siapa nak masuk program ni sila tulis nama. So kita bagi banyak peluang. Antara program yang kita jalankan adalah urusan kewangan, kemudian mengurus akaun dengan bijak, kemudian kita ada program social pruner untuk pelajar, kemudian kita ada buat program bersama-sama dengan orang luar sekali. Industri ke? Industri. Contohnya kita menjemput pihak Dewan Usahawan Bumi-Putera. Kemudian kita ada buat program dengan ISKAN, Institut Keusahawanan. Kemudian kita buat program dengan MARA pun ada, FAMA pun ada, New Breed Marketing. So dari situ kita nak pelajar kita belajar sesuatu.
macam mana nak dia nak terlibat secara langsung dengan usahawan. So kalau program dalaman yang kita buat, kalau di setiap jabatan dekat Politik Penukangan memang kita bagi peluang pada penyelaras untuk setkan program apa yang dia nak buat untuk pelajar di setiap jabatan. Okay. So program antara program yang kita buat adalah contohlah kalau dekat JKM dia buat macam mana nak memulakan bisnes untuk buat kawas. Okay. So sebab dekat JKM kita ada incubator kawas. Dan contoh macam tu. Kalau dekat JP banyak lagi Poldren. Encik Syakir memang arif sangat lah. Sebab dia yang paling aktif rasanya dalam unit keusahawanan. Okay. So peluang-peluang ni, program-program ni, kalau pelajar tu bijak dia akan ambil peluang untuk join program. Sebab macam mana kita nak terap minat tu sangat susah sebenarnya. Bila dia join program, pengurusan kewangan, pengurusan perniagaan semua, jadi minat tu makin meningkat. Tu kita nak terap dalam diri pelajar boleh kena Mekah. Okay. So di unit keusahawanan basically macam Cik Jo katakan tadi, kita menerapkan lah terapkan dari segi sikap keusahawanan berniaga dan sebagainya. Tapi adakah dibenarkan untuk pelajar ini menjalankan perniagaan sebenar sebagai seorang pelajar semasa belajar? Kalau ikutkan sangat-sangat digalakkan. Sangat digalakkan. Kalau kita tengok trend pelajar sekarang saya ada buat grup jual beli dengan pelajar. Oh, okay. WhatsApp, ada Telegram. Okay. So kalau kita nampak dia orang banyak jual produk dropship. Okay. So sebab dropship ni dia satu peluang kepada pelajar untuk menjana pendapatan tanpa mengeluarkan modal. So dia jual barang sudah sedia ada. So yang paling banyak dijual adalah produk-produk kecantikan, makanan, memang banyak dijual. So memang kita tak menghalang pelajar nak berniaga dalam politeknik, tapi kena ada cara dia. Okay, contoh dia berdaftar dengan ini keusahawanan. Okay. So dari situ kita bagi dia peluang untuk berniaga, dan tak adalah macam dia rasa takut nak berniaga kena tangkap ke apa. So kita dah daftarkan di bawah ini keusahawanan. So kita bagi peluang sama rata kepada semua orang. Tapi kalau pelajar tu ada idea untuk jual produk secara fizikal, lagi kita suka. Dia buat macam contoh, ada pelajar dia nak buat printing. Kat asrama memang ada buat printing. Cuma dia nak buka printing, incubator printing dekat pusat latihan keusahawanan. Okay, memang kita bagi galakan. Dan dari situ pun kita cuba dapatkan dana untuk dia. So untuk menjalankan perniagaan. Okey. So bercakap tentang dana, geran dan sebagainya, setakat ni untuk unit keusahawanan Politeknik Muka ada bantuan ataupun sokongan daripada luar ke untuk aktiviti pelajar? Okey, kalau ikut sokongan dari luar, sekarang ni kalau untuk geran, bukan geran lah, bantuan perniagaan, yang paling mudah kita nak dapatkan adalah di bawah projek Bank Rakyat, Unipreneur. Okey, sekarang dah 5.40 kalau tak silap lah. 5.0 lah. Dah banyak dah. Cuma kita start join pada tahun 2023. So sebelum tu kita biasa dapat dana daripada SIDEF. SIDEF tu daripada JPKK lah. Okay, sure lah dari JPKK lah. Okay. So kita menghantar kertas kerja, kalau lulus dia bagi dana untuk memulakan perniagaan. Okay. So memang dibantu sangat. So kalau yang berakyat ni dia bagi dana 3,000 untuk pelajar menjalankan perniagaan. Okay. So kalau daripada tahun 2023 tu rasanya dah empat inkubator kita dah bantu. Okay. Inkubator kedai poli, printing, kawash, dan untuk tahun 2025 ni kita nak buat incubus ataupun service tech. Service tech tu di bawah Jabatan Teknologi Maklumat. So kita mohon pembiayaan. Iaitu inkubator yang terbaru kita buka lah, service tech. Okay, so basically bantuan-bantuan tu semua direct kepada pelajar kita lah untuk menjalankan perniagaan. Kalau dulu direct, kalau
sebelum kita guna unipreneur tu, okey, memang di bawah poli. Okey, tapi untuk unipreneur dia akan direct kepada pelajar, dan kita ajar pelajar macam mana nak menguruskan dana. Dana tu dia tak boleh bergunakan untuk beli barang-barang macam handphone ke apa, tapi digunakan untuk dia buat perniagaan. Mungkin dia modal. Contohlah kalau yang dekat printing itu, memang printing dia boleh letaklah heavy duty, tapi dengan ada dana tu dan duit tambahan daripada dia sendiri, dia boleh beli satu printer yang heavy duty untuk boleh baik, solitik baik, printing A3, okay. Dalam masa yang sama dia tambah pula untuk buat laminate, baik dia. So pelajar-pelajar, kalau pelajar SEM akhir tu memang jadi tumpuan. Betul. Memang kebawaan dia. Kalau SEM akhir dia memang kena banyak print, dan dia kena buat poster, dia kena laminate. Dia nampak peluang dekat situ sebenarnya. So memang kita galakkan pelajar untuk learn perniagaan dengan dana-dana yang tadi. Very good. So agaknya apa Cik Jo cabaran dalam melaksanakan ataupun membimbing pelajar ni kat Raka Usahawanan? Cabaran yang paling parah memang banyak. Okey, cabaran dia yang saya rasa paling bercabar adalah nak memupuk minat pelajar. Okay. Macam mana kita nak tarik pelajar tu untuk berniaga. Kita dapat iklan semua, siapa nak join usahawanan, okey, boleh kontak, boleh pergi. Kita dapat taklimat semua, tapi yang datang tu tak ramai. Ramai. So yang datang tu lah yang kita bagi betul-betul galakkan. Okay. Kemudian kadang-kadang dia kata, sir, saya nak berniaga tapi saya tak ada dana. Okay, macam mana saya nak berniaga macam ni. Okay, so kita ajar dia dulu. So first kali kita buat BMC. So kita nak kali buat BMC, apa perniagaan kita nak, macam mana kita nak mencapai kejayaan tu dalam BMC tu semua ada. Okay, business model canvas. Okay, so daripada situlah kita nampak potensi pelajar tu. Okay, bila dia dah masuk dalam keusahawanan, okay, contohlah apa lagi keusahawanan kita ada kedai poli. Okay, kedai poli. Dia dah buka satu kedai yang hipster untuk belajar, boleh duduk, boleh sembang-sembang. So dia ada contoh, kita boleh ada blender apa semua. Okay. Dia boleh buat air. Cuma bila tiba tak ada mesin kopi. So salah satu encourage kepada pelajar, okay, kita ada pensyarah yang boleh invest dalam perniagaan pelajar. Okay. So cari pensyarah yang boleh invest. So kita bekerjasama dengan pensyarah tu. Okay, dia bagi mesin, dan daripada mesin tu kita akan kira berapa persen hasil jualan tu kepada pensyarah. So tu salah satu cabaran kita lah untuk dapatkan peralatan untuk pelajar. So dengan dana baik rakyat pun banyak membantu sebenarnya untuk membeli peralatan untuk pelajar. Okay, so selain daripada minat, kewangan lah antara main cabaran. Tapi itulah nak dapatkan minat pelajar nak senang sebenarnya kan. Itulah sebab tu saya kata, kalau pelajar nak buat perniagaan ni, kalau betul-betul yang terbaik adalah gunakan produk orang ataupun dropship. Ya, sebab tu tak perlukan dana apa-apa. Betul. Okay, so kita nampak usahawanan dia dah lama dah kat sini kan. Cik Jo pun dah lama. Mungkin Cik Jo boleh share sikit pelajar ataupun alumni yang dah berjaya. Mungkin yang Cik Jo kenal ni, bagi inspirasi lah kepada bakal-bakal usahawan di luar sana nanti. Ramai sangat. Ramai sangat. Yang terdekat dekat muka ni ada 2, 3, 4 orang yang kita kenal. Okay, yang luar daripada muka pun ada. So yang dekat muka, kalau tengok tahun, bila tak ingat, 2007 ke 2006. Okay, pelajar tu sekarang dah ada company dah. Okay, kalau orang muka dia tahulah, Bao Enterprise. Okay, dulu dia adalah bekas pelajar Platinum Mekah, nama dia Deacon. Okay, dulu memang dia buka printing dekat skala sekarang Syakir perasan kita punya Pasal Poli. Dulu dia printing dekat situ. Okay. So kita bagi peluang kepada dia untuk berniaga dulu masa dia belajar. Okay,
Dan sekarang dia dah ada pusat printing sendiri dekat luar, dan saya rasa company dia makin maju dengan printing billboard besar-besar, dan sekarang dah ada masuk tender politeknik. Okey, sebab dulu dia adalah pelajar dari JP. So banyak dia belajar dekat JP kat sinilah. Macam mana nak menguruskan perniagaan apa semua. Kalau kita tengok tender peralatan awam pun ada, dia masuk. Kemudian kita pun banyak ambil printing banner dari dia untuk masa convocation apa semua. Dalam persoalan buat memang kita ambil dari dia lah, poster, banner. Okay. Yang lain ada juga, kalau dekat Neme Kitchen kan ada seorang restoran Neme Kitchen dekat Mekah. Okay. Kemudian kalau dekat luar, kalau pernah dengar Texas kedai gambar Texas tu, okay, tu adalah salah seorang pelajar Peleton Mekah. Asalnya dia dah ada 7 cawangan dah kedai gambar. Barber kan, dia barber. Wow. Kalau dekat Miri kita ada Faizal Fauzi, memang saya rapat dengan dia dulu. Okey. Dulu dia buka perniagaan, kalau dekat Polimuka Mula tu dia aktif juga, cuma dia tak nampak peluang lah. Bila dia keluar, dia jadi ejen takaful dan buka company takaful, dan sekarang dia dah buka kedai makan. Dekat Miri. Okey. Kalau tuan-tuan perasan, kalau tersilap nama kedai dia Mambu. Sebenarnya bagi je silap lah. Macam mana bagi je? Tu kedai alumni Politeknik. Kalau kat Kuching lagi ramai. Dia dah jadi kontraktor. Sebab kadang-kadang kita tengok bila dia belajar dekat Politeknik Mekah, dia contohlah ada seorang pelajar dia belajar civil engineering. Saya rapat dengan dia belajar electrical masa dekat sekolah teknik. Masuk poli ambil kejuruteraan awam. Keluar dia jadi tokek sawit. Bukan setakat tokek sawit, dia ada tempat menimbang sawit. Okay. So banyaklah kerjaan alumni dalam bidang keusahawanan. So kalau kita tengok dari yang kita dah latih tu pun ramai juga. Terutama yang kita nampak tadi Deacon lah. Memang kita latih daripada inkubator keusahawanan. Okay. So basically Politeknik Mekah ni bimbingan ya, yang kita exposure kepada keusahawanan tu memberi kesan lah kepada alumni. Sangat memberi kesan. Sebab kadang-kadang bila masa dia orang belajar tu, kadang-kadang kita bagi peluang, tapi dia tak nampak lagi benda tu. Pak. Dia rasa saya suka makan kerja gaji. Betul. Ataupun saya nak sambung belajar dululah. So habis sambung belajar, baru dia nampak ni buat ni lagi bagus, lagi masuk. Betul. Dia baru dia nampak peluang. Okay, so memang yelah keusahawanan ni satu konsep yang sangat besar sebenarnya. Dan kalau nak diterapkan sikap keusahawanan tu, kadang orang terfikir contohlah pasal student, dia kata macam saya tak minat usahawan sebab saya nak berniaga, saya nak bekerja, saya nak makan gaji, saya nak jadi pekerja tu, nak jadi pekerja. Sebab dia belajar dekat poli, bidang tu saya rasa memang dia akan kerja dalam bidang tu sahaja. Bidang tu sahaja. Kita tak semestinya macam tu. Ya, betul. Dan sebenarnya sikap keusahawanan ni, walaupun kita makan gaji, contoh kita bekerja, tapi sikap keusahawanan tu sepatutnya perlu ada dalam diri. Contohnya kalau kita sikap usaha macam Cik Jo katakan tadi, berani mengambil risiko, berinovasi dan sebagainya. Sebenarnya kalau kira kan di industri pun, perkara-perkara tu lah yang majikan nak kan. Dia tak nak tambah tu. Dia nak tambah yang dia nak. Kan, and then segi berani bercakap. Kalau ni tengok dulu. Saya ingat masa kita mula-mula buat bazar siswa tu kan, Cik Jo, pelajar-pelajarnya agak malu. Betul. Hari pertama berjualan di bazar siswa, untuk makluman semua, bazar siswa ni adalah kita buat satu tempat yang mana kita kumpulkan pelajar-pelajar untuk berniaga. Betul. Dulu dekat dataran keusahawanan. Dulu kita ada program keusahawanan ataupun subjek khusus keusahawanan, dan mereka perlu berniaga, tapi malangnya pelajar-pelajar ini tiada tempat untuk berniaga. Kalau contoh mereka nak niaga fries lah, contoh simple je, fries. Kat mana dia nak goreng fries? Tak ada tempat. Jadi apa yang kita buat, kita hasilkan bazar siswa lah. Ini keusahawanan, support daripada Cik Jo, kita wujudkan bazar siswa.
Jadi balik pada cerita tadi, pelajar ni mula-mula hari pertama berniaga dengan penuh senyap. Tak nak bercakap. Penuh tak nak promosikan dia punya diri. Ya, penuh dengan orang kata kesopanan dan kesusilaan tu tinggi. Dan kalau kita datang pun jual apa, ya, tunjuk aja. Tak ada langsung suara. Tapi bila dah hampir ke hujung-hujung semester, mereka dah biasa, dia dah ada berani. Kita lalu dari jauh pun dia berani. So dia panggil lah, sejuk. Daripada jauh dah panggil lah untuk membeli kan. So actually benda tu membantu lah ya cikgu dari segi kemudian tu saniah belajar, kemahiran diorang dan sebagainya lah. Kan pasal beasiswa ni ada satu yang biasa kita jumpa lah pelajar untuk dia contoh dia berjual lah kat terus dia minta dia tunjukkan dia punya aliran tunai. Okay. Macam mana awak kira kes awak jual satu bungkus berapa harga? Okay. Modal berapa? Keuntungan berapa? So bila kita tengok balik, keuntungan dia ada yang negatif. Rugi. Ada yang rugi. So dari situ kita bimbing balik dia macam mana nak kira keuntungan. Atau yang berniaga dia sonok-sonok je, fikir pun untung rugi. So kita ajar dia, kita bimbing dia balik. Okay, contohlah dia jual fries, packaging dia tak kira pun. Betul, packaging dia tak kira. Dia dah beli plastik mahal, kertas mahal, plastik mahal juga yang ada thank you dekat sini tu ya, cantik. Tapi harga dia murah. Contoh satu lagi dia jual yang biasalah jual sweet corn. Okay, jual sweet corn, dia pakai pula butter yang mahal. Panggil orang sebelah pakai butter murah jual, dia pun jual lagi yang sama. Memang rugi. So kita ajar dia macam mana teknik nak kira keuntungan, nak kira jualan dia, nak jual satu tu berapa modal dia, last nanti berapa keuntungan yang mungkin dia akan dapat. Ya, tu bimbingan kita bagikan Lanyang. So basically kalau di pelajar kita ni lah, jika mereka melaksanakan kesilapan, maksudnya tersilap dalam perniagaan ni, mereka beruntung kerana ada pembimbing. And so jadi bila di luar sana sekiranya mereka melakukan kesilapan ni dah tak ada dah. Tak ada siapa nak boleh kita bimbing dia. Dan the reason pun bimbingan daripada pesyaran ni pun sebenarnya saya yakin mereka belajar daripada kesilapan mereka. Ya, sebagai seorang pesyaran mereka belajar kesilapan mereka yang itulah supaya anak murid ni tidak laksanakan kesilapan yang sama. Betul. Oh, pernah rugi, pernah untung macam Cik Jo sendiri dulu masa belum mula dulu sanggup tak beli kereta sedan yang mahal. Tak tahu mungkin nak beli kereta apa tu Cik Jo. Adalah rasa lah, tak rasa. Saya nak kat Ferrari, tapi Ferrari bukan saja ya. Benar mahal saya tak ada sport. Okay, terpaksa beli Hilux sebab nak bawa. Tu pun Hilux second hand. Kalau Hilux second hand sebab jalan memang teruk masa tu. Yang penting boleh bawa 4 drive dan sampai ke kampung. Dan kampung saya pula saya parking jauh. Saya bukan parking dekat kampung. Kenapa nak parking jauh? Jauh sebab nak pergi kampung saya tu jalan dia naik motosikal je boleh. Oh, kereta tak boleh masuk. Kereta saya parking jauh dekat dalam hutan. Motosikal pula. Wow. Saya pernah sampai Pulau Bruit ni. Itulah yang tepi jalan je lah. Tapi memang menarik lah. Di jalan dah okey dah, sekarang dah okey dah kan. Dah jabatan daru dah siap. Kemudian rasanya banyak produk dari pulau tu banyak nak peluang. Kalau Syakir pergi musim seafood, orang cari laut, sampai je dari laut ada fry datang. Tu juga ada. Dulu pasal simpan atau pergi sibuk ataupun dia buat produk kira tak susah untuk katalah sekarang dah tak perlu. Sekarang luar juga cuma banyak yang price datang tu dia ambil jual ke sibu. Ya tunggu dah. Dia tahu musim dia datang. Okey lah itu sekarang. Sekarang zaman dah berubah. Ya. Ada pelajar kita jual susah unjur. Ada deh. Susah unjur ni mahal ya tuan-tuan kalau. Dalam grup jual susah unjur. Bagus sudah susah unjur. Dia rupa macam makan emas. Mahal, sangat mahal. Orang kata makanan paling mahal kot kan? Seafood paling mahal tu. Boleh tahu lah. Kalau king crab pun kalah. King crab makan sekali je. Sekali kan. Seujung boleh makan banyak kali. Sekilo tu banyak lah. Sekilo banyak betul-betul. Tapi harga dia wow. Dulu okey lagi harga. Sekarang biasalah.
kita tak boleh nak salahkan penjual sebab sekarang harga barang pun dah naik. Kalau dia jual still harga yang sama, dia tak beli barang macam mana? Ya, betul. So barang makin naik harga, minyak pun naik harga. Memang kena follow ni lah. Kalau kau rasa mampu beli, sebab kata netizen, kau bukan tak mampu dah, tapi kau miskin. Dah ada berdua. Oh, kau tak mampu tapi miskin. Belum tahu sikit. Okay, so banyaklah kita cover tentang keusahawanan ni. Nampaklah dari segi pelajar-pelajar ni memang diberi peluang dan juga dibantulah untuk bersama dalam keusahawanan. Dan di unit keusahawanan pun memang kita nampak dari segi promosi, bantuan, bimbingannya sentiasa ada. So kalau pelajar ni nakkan apa-apa, perlukan bantuan dari segi kewangan ke dan sebagainya, bukanlah bermaksud unit sejo ni akan bagi duit, tapi dia akan bimbing macam mana nak dapat kan, dari segi geran dan sebagainya. Everything semua dah ada di sana. Okay, so mungkin kita dah sampai ke penghujung. Okay, penghujung dah. Okay, mungkin Sejo ada apa boleh sampaikan sedikit lah mungkin harapan terhadap pelajar Politeknik Muka, khususnya dalam bidang keusahawanan. Okay, kalau sebut harapan setinggi gunung, Harap pasal hari ini sikit. jangan ingat Rusyad. Okay, apa yang kita harapkan adalah pelajar Politeknik Muka ni dia akan lebih cenderung untuk minat dalam bidang keusahawanan. Okay, so sekiranya ada pelajar Politeknik Muka atau bakal pelajar Politeknik Muka yang berminat dengan bidang keusahawanan, dah berminat untuk berniaga, boleh terus kepada unit keusahawanan. Kita akan bimbing, kita akan bantu. Mungkin bukan dari segi kewangan, tapi dari segi idea-idea, dari segi bimbingan dalam bentuk-bentuk yang diperlukan. Okay, sebab kalau sebut pasal kewangan ni memang duit tu bukan dari kita pun. Okay, contohlah macam ini Bruno tadi kan, dia mungkin bukan terus dapat. Okay, dalam masa 1 tahun tu dia buka sekali je. So contoh kita grab peluang tu, adalah kita dapat. So kena grab, pandai berpeluang. So kalau berminat datang ke unit keusahawanan, kita akan bantu sehabisnya. Macam tu lah, sehabisnya lah. Maksudnya kita bantu dari mula sampai habis lah, sampai akhir. Supaya pelajar dia boleh jadi usahawan bila keluar. Itu kita punya harapan. Okay, so kalau macam student bakal-bakal student ni, kalau contoh nak masuk Politeknik Muka ni bukan sekadar nak dapatkan diploma lah kan? Ya, bukan sekadar nak dapatkan diploma. Diploma tu memang confirm dah. Kalau bijak lah, dia memang confirm. Maksudnya kalau bijak tu lulus semua, okay, lepas dapat diploma. Okay, diploma tu confirm, tapi nilai tambah tu tu nak bagi. Okay, supaya bila keluar nanti ada nilai tambah pada dia. Tu memang kita bagi, jangan risau. Datang Politeknik Muka, jumpa saya. Yes, Sejo ke? Kalau pelajar baru ni SEM 1 masa-masa dah jumpa Sejo dulu tu. Biasa dia tu. Lepas tu dengan nak limat daripada Sejo. Okay, so mungkin sedikit pesanan kepada pelajar juga yang ragu-ragu nak mencuba dalam bidang keusahawanan. Tadi kita dah cakap pasal harapan kan. Harap pesanan Cik Jo. Kalau ragu-ragu yang ragu-ragu ni, dia nak tapi malu kan, contoh kan. Saya ni extrovert, saya introvert lah contoh kan. Okay, so untuk yang pelajar Politeknik ataupun bakal pelajar Politeknik Muka yang rasa malu-malu, kira rasa macam introvert lah tadi kan. Okay, sama juga saya punya saranan, datang jumpa saya, kita bagi peluang kepada dia. Apa dia nak jual? Okay, contoh dia nak jual mi kolok. Kita dah tahu, okay, mi kolok kita dah nak Cik Sam Jaudi. Tapi kalau dia suruh masak kan, dia suruh masak, dia tolong jual. Kalau budak pandai, dia memang macam tu, dia akan cari. Okay, malam-malam pelajar lapar, ada yang ambil burger daripada Cik Aziz dan jual. Kalau dekat Kamsis tu, pelajar kalau dia pandai, dia buat COD pun dah cukup. COD pergi ke tingkat sini pun dah apa dah, satu aras apa dah.
So kalau rasa masih introvert, ragu-ragu, datang cari. So kita bagi bimbingan. Macam mana nak jadi usahawan, macam mana nak menambah pendapatan. Sebab kadang-kadang kalau yang banyak jumpa saya sebenarnya sakit yang B40. So yang tu yang selalu datang lah, sebab dia kata dia susah. So kita bagi peluang. So kita ada incubator, bekerjasama dengan incubator kita bagi peluang dia kerja. So dia dapat duit kasih. So kalau dari situ dia akan belajar minat dia. So kalau rasa ragu-ragu, datang. Jangan malu-malu. Konsepnya datang, jumpa sejuk. Okey. Jangan cuba sangat. Jangan cuba. Yang penting kita datang. Ya, datang. Okay, atau kena keusahawanan. Kita ada pusat latihan keusahawanan, ada konvektor semua. Kita boleh pick. Cakap pasal V40 ni, maksudnya diorang ada masalah kewangan apa semua, dia akan ke unit keusahawanan lah. Ada yang macam tu. Sedap basic. Sebab basically kita bagi peluang dia untuk bekerja. Betul. Contoh printing, ada 2-3 orang yang V40. Kita tahu dia orang susah. Kedai poli pun ada. Kalau Syekh tengok yang pasa pun ada. Cuma yang susah kita nak bagi kerja adalah barber. Sebab barber dia mesti ada skill. Kalau tak ada skill memang tak boleh potong belah tadi. Betul juga. Kita ada barber poli. Dekat barber poli, siapa yang pandai gunting rambut boleh kerja. Ada tempatnya. Ada tempat yang disediakan. Memang disediakan kawangan gunting yang apa semua lah. Kalau pelajar yang baru nak masuk poli kan, bakal bagi pelajar poli, dia ada kemahiran gunting rambut. Cari. Tapi kalau dia tak ada kemahiran tapi dia minat, macam mana saja? Kalau ikutkan, kita memang ada buat khusus menggunting rambut. Cuma apa yang saya cakap, kemahiran tu dia kena buat selalu. Bila dia buat selalu, kalau dia takut memang tak dapat. So kita kena buat, kena berani. So macam saya sendiri pun sama juga. Kalau suruh saya gunting rambut boleh, tak ada masalah. Tapi fashion budak sekarang baik. Fade macam-macam, fade, lower fade, open lah, macam-macam lah. Setiap hotel tak nak sebut. Kita macam tu je. Mak ke Semak. Cuma kalau Semak harga dia RM10 di sini. Tak luar lain lagi. Kalau fashion mahal sikit. Kalau lower fade ke apa lagi fashion tu tak ingat nak. Tu tak tahu. Mula ke mula. Mula orang ingat tak tiga. Tu lah mahal sikit lah. Aduh, gambar saya sikit. Ini lagi senang. Sekali je. Okay, so basically unit kesawanan ni, tengok kan, kalau kita nampak macam dimaklumkan oleh Cik Jo tadi, katakan kalau you minat, ada pelajar tu minat tapi tak ada ilmu, boleh diberi ilmu. Dan kalau ada masalah kewangan, boleh dibantu. Maksud bukanlah diberi kewangan, dibantu cara untuk memperoleh kewangan. Kalau ada rasa keperluan untuk berniaga, dia ajar cara untuk berniaga. Kalau tak tahu cara nak menguruskan kewangan, dia ajar cara untuk menguruskan kewangan. So basically unit kesawanan merangkumi keseluruhannya lah. Okay, so kita ucapkan terima kasih kepada Encik Jo kerana sudi melapangkan masa bersama dengan kita di podcast Sudut Pandang. Terima kasih di atas segala usaha dari maklumat yang telah disampaikan. Encik Jo ni memang seorang yang sangat aktif lah dalam kesawanan. Sebab tu dia layak lah sebagai seorang ketua unit kesawanan. Tekal dan passion ke? Kalau di peguam lain, kita ambil lain pula lah. Okay. Sedang mencabar diri sebenarnya. Cabar diri. Kalau ada peluang lain, kita ambil. Jadi maklumkan tadi lah kan, kalau ada peluang ke Semenanjung Tentu sebagai unit HQ jangan. Tapi biasanya jarang lah dipindah. Jarang kan orang tahu juga kat di sini. Okay, Cik Jo, terima kasih banyak sekali lagi. So kepada penonton semua, terima kasih kerana bersama kami untuk episod yang kedua di siri yang kedua. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada episod yang seterusnya. Kita akan bawakan pegawai-pegawai daripada Politeknik Muka. Mungkin dia berjawatan lain pula. Kita tunggu nanti. InsyaAllah kita akan bawakan episod yang seterusnya. Sekian, terima kasih.